Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel saya. Saya ingat video kali ni saya nak kongsikan sikit lah satu tips lah macam mana kita nak dapatkan satu square kakus yang betul-betul cantik. Square maksudnya kalau kita ukur daripada sini, dari sini dia cun lah. Dekat tepi saya ni ada sebuah kakus lagi lah. Oh, sorry. Ada sebuah kakus lagi. Saya tak pasang lagi dia punya plywood belakang. Okey. Untuk dapatkan satu kakus yang cantik, kita plywood belakang ni memang main peranan. Sebab masa kita dah letak kita punya nail gun, kita tembak kita punya nail gun, stapler gun kan, tam. Biasanya kakus kita akan mengikut bentuk plywood ni lah. Kalau plywood kita cantik, dengan kakus kita pun cantik. Jadi cara nak dapatkan ukuran plywood yang cantik ni, jom saya tunjuk kat tuan-tuan. Kita kena bermula daripada plywood kita. Cara kita nak potong plywood tu macam mana? Dekat saya ni ada plywood PVC 3mm, depan dia PVC lah, dia bukan polyester. Plywood ada dua jenis, satu polyester, plywood nipis kan. Dia ada polyester, ada yang PVC. Kalau yang PVC yang macam ni lah. Alright. Kebiasaannya kalau saya nak potong saya punya plywood untuk table saw kan, saya lebih gemar potong saya punya plywood tadi ni pakai setting rip cut. Yang ni kalau yang tolak ni cross cut lah kan, dia setting potong. Yang satu lagi setting belah tu yang kita slide kita punya board atas table saw. Kalau kita pakai rip cut, kita punya tak risau tau. Sebab kalau rip cut ni dia punya potongan square mesti cunnya. Sebab kita dah pasang satu fence tegak kan. Maknanya kalau kita tolak board pun dia akan terus keluar satu acuan, satu yang sama je. Kalau macam kita punya pakai rip cut, cross cut, kadang-kadang kita tak apa nak confident sangat kita punya fence yang bawah ni. Mungkin kadang-kadang kita dah terclamp lari sikit ke apa kan. Jadi yang setting cross cut ni kurang meyakinkan lah. Tapi kalau kita pakai setting rip cut, insyaAllah dia lebih confident. Memang ada cara juga kita nak pasang fence ni bagi square betul. Adalah nanti tuan-tuan selak-selak lah saya punya video. Tapi kalau nak cantik plywood kita, potong pakai rip cut, tak kisah sama ada dia tegak ke dia melintang ke, cuba pakai setting rip cut. Sebab sebab plywood sebenarnya tak ada susah sangat, plywood nipis kan. Sebenarnya tak susah sangat pun kita pakai rip cut, dia tak adalah terlalu berat, masih boleh, masih senang lah. Okey. Itu satu hal. Ada satu lagi yang paling utama sekali. Ini board ini plywood yang paling suci sekali lah. Baru turun daripada lori kan. Kebiasaan plywood ni mesti dia square dia mesti cantik. InsyaAllah cantik lah. Dia tak ada teruk-teruk sangat pun. Okey. Biasanya kalau potong plywood, saya akan savekan pada bahagian ni, tepi sini dan bahagian atas. Contoh je saya ambil plywood. Saya takut tuan-tuan susah nak faham sebab saya cakap ni, cara saya menyampai ni tak apa nak, saya tak pandai nak bercakap. Macam itulah. Ni plywood yang tadi. Okey. Contohlah saya nak buat plywood ni, satu plywood besar. Kakus yang besar penting juga lah kita dapat dia punya square tu. Okey. Contoh macam ni lah. Saya dah potong-potong, dapat saiz ni kan. Jadi bahagian yang saya savekan kan, bahagian tepi ni, maksudnya sini square dia mesti cantik. Yang lain kita potong sini, kemudian kita potong sini lah. Okey. Disebabkan ini yang saya cakap tadi, dia punya square dia cantik kan. Okey, lepas tu saya akan tanda lah dengan pensel sini supaya saya tak lupa bahagian mana yang saya dapat square dia cantik tu. Memanglah kita tak boleh nak dapat keseluruhan dia. Bahagian L ni kan memang susah, kadang-kadang belah sini pun terpaksa lah. Cuma yang dapat save pada bahagian atas ni lah, dia punya asal daripada kilang tu. Tapi kalau sikit sebanyak pun dia boleh membantu kita punya square kakus tu.
biasanya belah sini dapat lah kan, sini satu L, belah sini L square tu kita dapat yang cantik. Yang tengah-tengah ni tak apalah, sebab biasanya kalau kita dah potong pakai setting rib cut, yang lain mengikut lah kan, dia punya scale dia tak ada sengit-sengit sangat. Okey. Ini contoh lah, saya dah potong lah tadi kan atas table saw. Sini asal kilang, saya sap macam tu, lepas tu saya tukar ukuran pula, potong belah ni pula, sap belah tu. Jadi belah yang safe belah sini dengan belah sini masih suci. Ini yang bekas yang potong, belah sana pun bekas yang potong. Tapi yang pentingnya bahagian ini dan bahagian ini. Okey, lepas tu kita pergi dekat kita punya karkas. Karkas ni besar, jadi penting, sangat penting lah. Dia ni kita utamakan dulu square dia. Yang karkas-karkas lain tak apa, dia mengikut je. Alright. Jadi pada bahagian ni saya dah tanda dengan pensel tadi kan. Sap-sap sini, sap-sap sini saya dah tahu lah ini asal pada kilang. Lepas pada tu kita boleh lah stapler kita punya apa, pakai stapler gun lah, tam belah sini, belah sini. Sekejap saya tunjuk satulah demo kat tuan-tuan. Okey. Belah sini asal kilang. Kita kena perhati jugalah kita punya karkas tu macam mana. Kalau kita, ni dia base unit, so base unit atas dia saya pakai tulang je lah. Kita utamakanlah pada bahagian yang board dia penuh, board dia yang solid kan. Kalau bahagian ni mungkin dia akan meleding. Tengok keadaan lah, kadang-kadang ada karkas dia full dia punya board penuh kan. Macam ni pakai tulang. Jadi kita utamakan bahagian ni, bahagian sini L ni dulu. Letak kita punya ply. Pastikan yang penting sekali belah sini lah, yang dia kena betul-betul flush, rata elok. Tu kita tembaklah kita punya stapler gun. Kalau yang tuan-tuan tak ada stapler gun pakai skru, sama jugalah, ikatlah skru cek di situ kan. Kalau ada stapler gun ni lebih mudah lah. Sorry. Saya lupa, saya tutup kompresor tadi. Okay, pastikan dia square lock. Biasanya saya starting daripada yang tempat yang pendek dulu. Ya, tengok. Kita punya gun boleh pakai tak? Belum lagi. Saya kena tunggu dia penuh angin dulu. Tak apalah, nanti saya cut sikit lah video ni. Okay, angin dah penuh, kita boleh start stapler. Okey. Biasanya saya akan starting pada tempat yang lebar dia kurang. Jadi kita senang tau. Kita boleh adjust. Kita kiau sikit kita punya karkas ni, bagi dia follow bentuk plywood belakang ni. Boleh juga kita nak starting pada sini pun boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau belah pendek, starting pada belah pendek ni lagi mudah lah, lebih ringan lah. Dia tak keras sangat, dia tak liat. Okey. Lepas tu kita habiskan lah stapler kita punya karkas. Ini dia dah follow bentuk plywood ni, insya-Allah lah memang dia akan square. Nanti kita check balik. Alright. So kita dapatlah satu karkas yang insya-Allah 97% insya-Allah dia punya square tu mesti cantik. Okey.
Saya try ukur tengok. Kat sini saya dapat 1220 dekat 4 kaki. Dekat sini 1220. Okey. Saya tak bohong lah. Ni realnya. Saya malas nak kat kamera tu. Memang cun lah. 1220 dekat sini. Kalau saya pusing kat sini pun 1220. Dia biasanya kalau ini terlebih atau terkurang, maknanya square dia tak cantik lah. Tapi biasanya kita check square macam tu lah. Sini, sini. InsyaAllah kita punya kakus tu dia square. Okey. Penting lah square yang cantik ni, insyaAllah kita punya kerja pun akan bertambah kemas. Memang tak kisah 2-3 mm plus minus tu okey je, boleh terima. Tapi kalau boleh dapat lagi square, lagi cantik lah. Alright, saya cuba lukis lagi kat tuan-tuan. Saya takut saya terangkan dekat apa, saya takut saya terangkan dekat tunjuk kat plywood ni, tuan-tuan kurang faham kan. Ni saya lukis lagi. Kalau tak faham lukis kan. Alright, sekejap lah, kompresor ni bising lah. Okey. Alright. Kita bayangkanlah ini scraping board. Angin pula. Okey. Kita bayangkanlah ini scraping board. Kita tengoklah kakus kita apa saiz yang nak pakai kan. Jadi kita utamakan saiz kakus yang besar. Jadi kita cuba guna potong belah sini. Ini anggaplah 4 kali 8. 4 kaki, 8 kaki. Jadi kita akan potong. Jangan kita cuci tau. Kita terus pakai yang ni. InsyaAllah lah plywood nipis. Biasanya tepi-tepi ni takkan ada masalah. Lagipun kalau dia chipping sikit pun, sebab plywood biasanya daripada belakang kan. Plywood tu duduk kat belakang. Dia dah assemble, jadi tak nampak apa lah. Jadi kita utamakan bahagian ni. Utamakan bahagian ni. Yang lain tak apa. Yang lain boleh sikit-sikit tu tak kisah. Yang lain pun mungkin kita dapat sini yang square cantik kan. Sebab dia dah follow yang ni. Cuba utamakan yang ni, utamakan bahagian ni. Utama sini. Macam tu lah. Kalau kita boleh pakai lagi belah sini, mungkin ada satu kakus yang panjang nak pakai kan. Jadi kita pakailah yang sini, utamakan sini. Kalau tuan-tuan boleh faham. Tambah-tambah kita dapat kakus yang wardrobe kan. Wardrobe ni nak kena penting juga, dia punya square tu. Jadi tuan-tuan bolehlah pakai contoh wardrobe bawah, kakus bawah biasanya 8 kaki kan, 6 kaki yang lebih tinggi kan. Jadi kita potong, kita utamakan sini. Yang itulah. Okey. Itulah kot saya nak kongsikan. Saya harap video ni tuan-tuan okey lah dengan video ni. Sorry lah kalau saya cakap ni tuan-tuan kurang faham. Macam biasa lah, sebab saya cara susunan ayat saya tu agak terabur. Saya harap video ni bermanfaat. Okey. Itulah kot. Terima kasih lah kerana sudi menonton. Kalau ada apa-apa, nanti komen lah dekat ruangan komen. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.